Ramai yang ingat kalau nak jadi akauntan yang hebat, cukup hanya dengan kemahiran mengira nombor, menghafal formula standard dan mahir Excel. Tapi kalau kita tengok realiti pekerjaan pada hari ini, semua tu tidak mencukupi. Korang perlu ada nilai tambah untuk menonjol berbanding dengan orang lain. Contohnya, pelajar Taylor's University dan College, diorang ada kemampuan untuk memahami perniagaan dunia sebenar. Korang kena tahu ya, pendedahan dunia sebenar di Taylor's University dan College memanglah sebahagian daripada program pengajian diorang melalui projek, work-based learning dan silibus yang disemak terus oleh pakar industri. Untuk para pelajar yang ada idea bisnes yang nak dikembangkan, Taylor's turut menyediakan BizSpot sebagai inkubator tambahan dalam ekosistem mereka untuk bantu scale up ke peringkat seterusnya. Macam mana I tahu pasal BizSpot ni? I pernah tanya dalam podcast dengan Dr. Syaipah dan Darren pasal macam mana Taylor's mendedahkan pelajar diorang kepada dunia perniagaan sebenar. Korang boleh anggap yang BizSpot ni sebagai inkubator startup di Taylor's. Dekat sini, para pelajar akan dibimbing dari satu idea yang kecil menjadi projek dan seterusnya berkembang menjadi perniagaan yang benar-benar wujud. Dalam proses tersebut, pelajar tak akan buat semuanya sendiri sebab diorang akan bekerjasama dengan pensyarah, usahawan dan mentor industri yang menunjukkan selok-belok perniagaan sebenar. So, para pelajar dapat belajar macam mana untuk mengesahkan idea, memahami pasaran, membuat keputusan, menguruskan operasi dan melihat sendiri macam mana setiap keputusan itu memberi impak kepada kos, hasil dan pertumbuhan perniagaan. Bagi pelajar perekonomian, pengalaman seperti ini memang sangat baik sebab dalam pekerjaan nanti, diorang perlu tahu macam mana kewangan menyokong strategi syarikat, bagaimana aliran tunai boleh mempengaruhi keputusan dan bagaimana angka dalam laporan itu sebenarnya berkait rapat dengan apa yang berlaku dalam operasi. BizSpot ini fokus membantu pelajar mengembangkan kemahiran komunikasi dan interpersonal, kemahiran pemikiran kritis serta kemahiran pengurusan masa, bukan sekadar teori tetapi melalui pengalaman hidup sebenar. Inilah yang disebut sebagai nilai tambah atau The Accountant's Toolkit. Graduan ataupun pelajar bukan semata-mata belajar teori tetapi mempunyai pengalaman, soft skills dan pendedahan dunia sebenar yang menjadikan diorang ni lebih yakin dan lebih bersedia untuk menghadapi laluan kerjaya sama ada memasuki dunia korporat, startup, keusahawanan atau peranan perekonomian profesional. I nak share yang Taylor's College ini diiktiraf sebagai institusi pembelajaran dan latihan di bawah Yayasan Peneraju. So, korang yang bumi putera dan memenuhi syarat kelayakan, I sarankan untuk mempertimbangkan Taylor's College sebagai pilihan utama. Korang rasa best tak inisiatif Taylor's University and College untuk meningkatkan kemahiran pelajar? Cuba komen nilai tambah yang paling korang harapkan bila melanjutkan pengajian nanti.